Hey guys, hari ini bersama dengan saya Isha. Di studio kita ada pemenang Wanda Coffee Claw Man of the Month bagi edisi Julai. Siapa lagi kalau bukan Boss Channel ataupun kita panggil Razman. Kita panggil Man lah Assalamualaikum, selamat pagi, good morning. Hari ni kami ada kat KL, kami nak pergi Astro Gempa. Tengok apa akan jadi lepas ni. Saksikan, tunggu Boss Channel. Aduh, apa kat atas? Pengenal sedepan. Ni abang nak rasa warna pink ke warna apa? Lipstick warna apa? Merah ke? Kita ada sama, semua ada colour. Betul je abang. Jangan kau buat nangis tu kau. Dah report lagi kau. Biasa je bangun je bang. Kau nangis kau. Saya tak kenal saya nama. Kau kali dia report lagi. Saya tak okey je. Luar be. Apa be? Aku duk kata kau orang, mampu aku. Oh, dia dah handsome. Orang Penang kan mulut kan biadab aku ajak kan. Lepas ni dia tunggu jadi makanan lepas ni. Confirm kali ni dia jadi makanan ni. Biasa dia kutuk orang kan, kali ni dia kena. Mana-mana. Kau kat sana kasar bang. Tapi Dia lembut. bukan dah. Kalau orang luar ingat dia tu masih kasar padahal dia biasa je kan. Kasar-kasar saya last week saya bagi dinner menangis. Dinner Sinan. Oh, dia Saya bagi dia menangis. Last week. Itu hari dia beli kedai. Dia happy kat saya. Hey guys, hari ini bersama dengan saya Isha. Di studio kita ada pemenang Wanda Coffee Claw Man of the Month bagi edisi Julai. Siapa lagi kalau bukan Boss Channel ataupun kita panggil Razman. Kita panggil Man lah Man, jauh-jauh main daripada Penang kan. Ya betul dia boleh pindah. So bila dapat mesej daripada Astro Gempa kan, apa yang first Man fikir? Terkejut jugalah. Esok gempak. Betul tak ni ingat kan scammer ke apa ke. So Tapi betul kita bukan scam Klik kan? Klik. Klik. Tengok cari je cakap betul. Okey, so Datanglah ke datang ke sini. sini. Okay Man, nama channel ni adalah Boss Channel. So sebenarnya apa peranan Boss Channel dekat social media ni? Okey, kenaan dengan Boss Channel. Hmm. BOS, bantu orang susah. Oh, dia bukan boss. Yes, dia bukan setengah orang fikir Boss Channel adalah bos. Apa yang Man nak tunjuk dekat FYP Man, dekat social media? Okey, sebenarnya apa yang saya nak tunjuk untuk Boss Channel ni adalah saya nak bantu orang. Saya buat video ni supaya orang lain pun boleh ikut dengan cara bantu orang. Sebenarnya banyak orang susah dekat negeri kita ni lah. Walaupun kita nampak peniaga ni bukan semua peniaga boleh untung. Yelah, orang nampak macam senang tapi sebenarnya kita tak tahu kan yang cerita dekat belakang dia semua tu kan. Okey, dah sejarah untuk Boss Channel ni bila macam Man sendiri start? Sebenarnya saya dah tolong bantu orang ni dah lama. So yang Boss Channel ni baru start dalam masa 8 bulan tak salah saya. 8 bulan, 7 bulan macam tu lah. Sebenarnya saya buat benda ni sebab saya selalu tolong orang. Apa kata kita buat satu channel dengan partner kawan saya, kita tolong orang. Tapi macam dalam banyak-banyak orang kata apa orang yang Man tolong kan. Tapi apa mungkin ada satu ni yang dia membuatkan Man sendiri rasa macam sedihnya ataupun masa teringat sampai sekarang cerita pasal dia. Salah satunya yang saya dapat yang bantu ni yang satu kakak ni dia belah kucing. Umur dia 69 tahun. Masa dia peminat kucing dan rumah dia kucing dekat 30 ekor. 30 ekor. Dia duduk seorang sahaja di rumah. Pendapatannya hanya seberapa. Kadang-kadang ada makanan kucing ni ada orang bagi kat dia, so dia bagi kucing makan. So bila saya pergi sangka-sangka dia tak berapa memuaskan. So saya pergi tolong
buat sangkar kucing dia semua. Saya buat balik, bagi dia setiap bulan makanan kucing untuk dia, untuk support dia lah. Sedangkan dengan umur dia 99 tahun ni, dia tak mampu dah nak beli kucing sebanyak tu. Tapi sebabkan dia suka dengan kucing, saya tolong dia buat sangkar, bersih rumah dia. Ada dalam cerita Boss Channel, ada. Yang korang kalau tak sempat nak tengok lagi, boleh tengok dekat Boss Channel kan. Tapi macam mana Man sendiri pilih siapa orang yang Man nak bantu? Kadang-kadang kawan-kawan saya bagi tahu, dan kadang-kadang saya naik motor, saya akan jumpa orang susah, saya akan tolong lah. Tapi selain membantu macam Man beli hasil jualan kan, secara tak langsung macam Man sendiri mempromosikan gerai tu tapi dengan cara yang berbeza kan. Dia macam 2 in 1 lah, macam menolong, lepas tu you promote, nanti orang lagi ramai akan datang kan. Macam selalunya daripada peniaga-peniaga kecil, tak ada tak dia macam like, oh lepas dah Man punya video viral, lagi ramai orang datang kedai dia. Ada yang Pakcik Muhammad tu yang viral yang paling banyak tu. Dia dah main jumpa saya, dia bagi tahu terima kasih banyak-banyak Man, sebab lepas Man buat video tu, hari-hari makanan dia sold out. Wow. Hari-hari habis. Yelah, sometimes peniaga kecil ni, dia sebab macam mana dia tak buat marketing kan, dia macam ada dekat situ saja kan. Macam tu lah, Man macam 2 in 1 jugalah, menolong sambil mempromosi. Ya betul, kan? menolong sambil mempromosi. Tapi so far sekarang memang dekat area Penang sahaja. Penang sahaja kan. Baru ni kami dapat satu terima panggilan yang kucing-kucing dia perlukan bahan makanan di Taipei. So saya pergi hantar di Taipei. Tapi kalau ada orang yang macam minta bantuan, yang macam reach out, InsyaAllah Man boleh tolong. InsyaAllah saya tolong. Okey. Bukan Penang sahaja. Bukan Penang sahaja. Tapi orang masa sekarang memang kat Penang lah. Memang masih kat Penang lah. Kalau orang Penang. Kalau tak keberatan, ada rezeki lebih, InsyaAllah kami akan tolong. Okey, dan kalau tengok sekarang kan memang ramai betul orang buat macam kiranya video-video menolong orang ni kan, which saya rasa dia macam membuatkan orang macam actually kita pun boleh turut bantu kan. Macam kalau kita tak ada masa, kita boleh je macam bagi makanan kucing ke, mungkin kita boleh donate kan, bagi makanan kucing kat Man, nanti Man yang tolong bagi kan. So apa harapan Man sendiri bila keluarkan video-video macam ni dekat social media? Okey, video-video yang saya keluar kat social media ni, kadang-kadang saya bagi tahu tempat dekat mana. So ada juga orang pergi hantar sendiri makanan kucing kat rumah dia. Macam baru ni video goreng pisang tu di balik pulau. Bila saya buat video tu, saya beli, pasal makcik yang penjual tu suka bersedekah. So saya beli semua makanan dia. Dan ada orang sedekah balik beli lagi kat dia. Okey. Kiranya macam you membuka macam tempat tu, you bagi tahu kat sini, kalau ada orang nak sedekah pun boleh datang kan. So apa kata-kata Man untuk macam ada anak muda sekarang, ataupun tak kisahlah tua ataupun muda, nak menolong orang ni, macam mana dia nak start tapi dia tak tahu? Okey. Ingatlah, kita kena ingat dalam diri kita lah, sebenarnya kita bersedekah ni tak membuatkan kita jatuh miskin. Nilai kita sedekah ni ya Allah yang tahu. So untuk anak muda ni, kalau boleh, kalau nampak orang-orang susah ni, pergilah tolong bantu mereka. Kadang-kadang banyak orang memerlukan tapi mulut mereka susah nak meminta-minta. Tapi kita kalau ada perasaan suka tolong, insyaAllah kita pergi bagi je. And dia bukan sahaja pasal duit ya, sometimes tenaga pun kita boleh sedekahkan juga kan. Thank you so much Razman ataupun Man aka Boss Channel untuk datang di Wanda Coffee Cloment of the Month, and congratulations juga dapat jadi untuk bulan ni. Ada apa-apa tak? Ini orang yang vote awak ni. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak yang selalu tengok Boss Channel. Okey, yang selalu bagi pendapat-pendapat yang bagi saya suka buat lagi benda ni. So insyaAllah ada rezeki, kita tolong orang lagi lah. Itu yang main point saya lah. Yes, betul. Okay guys, terima kasih juga untuk Gempa yang jemput saya. Terima kasih. Dia malu-malu sebenarnya Boss Channel ni. Kita tengok dia dekat TikTok macam okey, dekat sini dia macam pakcik yang viral tu, yang di Penang di Jalan Kuantan Road tu, hari ni dia main jumpa saya. Dia dan isteri dia, first time dia main jumpa saya. Sebenarnya isteri dia main jumpa, dia kata selepas tengok video yang saya buat untuk Pakcik Rahman ni,
dia terus jadi kuat. Walaupun dia ada sakit, dia terus jadi seronok lah saya tengok dia. Kira yang ni bila kita bantu orang, kita bagi seronok orang, dan kita pun rasa happy lah. Orang tu dapat sembuh penyakit dia, macam kita pun happy. Oh, dia maybe dia macam memberi semangat. Semangat, ya betul. Dia memberi semangat. Kira dulu dia masa Pakcik Rahman bagi tahu dia susah nak jalan. Lepas dia tengok video dia jadi semangat lah, semangat dia. Pakcik-pakcik tu ada TikTok eh? Dia nak tengok. Dia nak tengok anak-anak dia bagi tengok kat dia. Yang tadi mana ada cerita tu. Ya, baru-baru ni tengah cerita pasal kes ibu dan anak meninggal di dalam rumah. Kadang-kadang kita tengok umur budak tu 3 tahun meninggal disebabkan kelaparan. So, apa sebelah rumah nanti tuan yang ditanya, pasal apa hampa tak tengok orang keliling-keliling yang hampa ni? So lah, sebagai ni lah satu point yang saya rasa lagi nak bantu orang lah. Saya sedih tengok berita-berita macam ni. Yelah, kalau boleh macam kita tak rapat tak apa, tapi kena ambil tahu. Itu adalah satu macam berita yang sangat-sangat orang kata apa, menyedihkan lah. Saya rasakan bila orang dengar kan. Sebab yelah, kalau boleh bantu kita dah bantu, tapi sebab kita tak tahu ataupun lebih senang ignorant lah kan. So kalau boleh untuk korang yang mungkin dah lama tak tanya orang kata apa khabar jiran-jiran ke, even kawan-kawan ataupun family members maybe dah boleh start sekarang. Sebab yelah, kalau kita tak tanya mungkin kita tak tahu. Betul. Kita tak tahu apa masalah dia. So kalau boleh kita tanya daripada segi dekat-dekat dulu, baru kita tolong dikeliling-keliling kita. Okey, cantik. Next nak buat apa? InsyaAllah lah kita akan next yang kami akan tolong orang lain lagi lah. Kedai-kedai makan, orang-orang susah, yang mana memerlukan, ada yang telefon DM kami, insyaAllah kami datang. Okey. Yang mana support, kalau yang ni suka dengan video-video kami, support, follow Boss Channel lah. Yes. Follow, repost, like, subscribe, semua. Ya. Okay, thank you so much juga sebab datang dekat Studio Gempak. And untuk korang macam biasa, boleh check out full video dekat gempak.com/gempakmostwanted. Bye semua.